Mat Jagon kata, jangan jolok sarang tebuan. Tapi sebenarnya, siapa yang cuba takutkan rakyat dengan cerita tak betul? Jom kita tengok fakta sebenar. So, Mat Jagon ada sembang kencang lagi dalam parlimen. Kononnya, KWSP tengah tenat. MAHB pun dikatanya dah dijual kepada pihak asing. Tapi betul ke semua ni? Atau sebenarnya ni taktik lama pembangkang nak takutkan rakyat? Okey, first kali kita tengok fakta pasal KWSP. Pada 1 Mac 2025, KWSP umum dividen lebih tinggi berbanding tahun sebelum ni. 6.3% untuk kedua-dua simpanan konvensional dan juga syariah. Jumlah agihan lebih daripada 70 bilion ringgit berbanding dengan tahun 2023 dengan dividen hanya pada kadar 5.5%. Maksudnya ada peningkatan ketara dalam masa setahun saja. So kalau betul KWSP tengah tenat macam yang Mat Jagon cakap, macam mana dividen boleh naik? Jawapannya mudah. KWSP makin kukuh di bawah pimpinan Kerajaan Madani dan juga PMX. Realitinya adalah pembangkang ni cuma nak takutkan rakyat dengan cerita yang tak benar sebab mereka tahu ekonomi sekarang ni makin stabil. Sekarang kita sembang pula pasal MAHB. Pembangkang duk kata kerajaan jual MAHB kepada pihak asing. Tapi ini memanglah tak betul langsung. Yang sebenarnya MAHB kita tahu memang tak dijual pun. Konsortium yang ambil alih termasuk Khazanah Nasional dan KWSP. Dua-dua ni milik Malaysia. Memang ada pelabur luar macam Abu Dhabi Investment Authority dan juga Global Infrastructure Partners. Tapi ini adalah satu langkah ataupun strategi bijak untuk tarik lebih banyak pelaburan, bukan jual negara. Lagi satu, MAHB dah dinenyah senarai dari Bursa Malaysia pada 25 Februari yang lalu. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka boleh buat pelaburan yang lebih agresif tanpa terikat dengan kekangan pasaran saham. Ini bukanlah kali pertama benda ni berlaku. Banyak syarikat besar kat luar negara buat benda sama juga untuk tingkatkan nilai jangka panjang. Kalau betul nak jual negara, takkanlah Khazanah dan KWSP terlibat? Ini memang tak masuk akal lah. Jadi soalannya adalah untuk pembangkang dan juga Mat Jagon. Kenapa masa mereka jadi kerajaan dulu, banyak JLC dijual senyap-senyap? Tak ada pun nak buat mising masa tu. Sekarang bila Kerajaan Madani buat strategi bijak macam ni, tiba-tiba melompat nak tunjuk hero. Ini semua hipokrit lah. Lagi satu, fakta ramai yang tak sedar. Siapa sebenarnya yang biarkan rakyat keluarkan KWSP berjuta-juta dulu masa pandemik? Pembangkang juga kan. Masa tu mereka paksa rakyat korek duit simpanan sendiri sebab tak ada bantuan langsung daripada kerajaan. Jadi bila PMX dan Kerajaan Madani tengah pulihkan KWSP, mereka pula nak buat cerita kononnya KWSP dah tenat. Realitinya adalah kerajaan sekarang tengah baiki ekonomi yang rosak akibat polisi lemah kerajaan yang lepas. Sekarang ni KWSP punya dividen dah naik, pelaburan makin kukuh, ekonomi alhamdulillah makin stabil. Jadi faktanya jelas di sini adalah Kerajaan Madani berhasil untuk mentadbir ekonomi negara dengan baik. Jadi pembangkang pula buat apa sekarang ni?